nasib baik geng. Rumah tu aku ni, arwah tu aku ni, ada lagi buah koko. Okey. Tengok ya, kita ambil segar-segar lagi. Tu dia. Oh. Hai. Ngam-ngam je geng. 3 biji geng eh. Hai, hujan-hujan ni geng. Ya. Tunggu banyak. Okey. Okey, jumpa lagi dalam channel Adung Saur. Kali ni aku nak cuba kongsikan resepi baru lah. Kita ni korang dah tengok dah video aku. Hujan-hujan tadi, aku ambil ni koko. Buah koko ni. Buah koko kali ni aku akan cuba lah. Aku nak pakai dia punya masam koko ni. Okey, kita panggil resepi strawberry koko strawberry. Macam tu. Jadi kita pakai koko ni. Ni aku ambil 3 biji. Jadinya tak pasti lah aku nak pakai berapa. Jadi aku nak buka dulu. Aku nak kena tengok isi dalam dulu. Tengok nanti berapa banyak aku nak pakai. Nanti aku tunjuk dengan korang. Jadinya pakai strawberry milko. Okay. Lepas tu nak siapkan 1 botol nanas, 1 botol pisang Star Brand, santan kara, apa ni, kotak kecil 200 ml. Lepas tu dengan air 200 ml. Okey, benda ni aku akan masak. Nanti aku tunjuk dengan korang cara dia macam mana. Okey geng, mula-mula sekali aku nak kena belah dulu ni koko ni. Nak tengok isi dia macam mana. Okey. Tu dia. Ni dia isi kokonya. Kulit agak tebal. Ni dulu waktu aku kecil-kecil ni, dia ni aku makannya ni geng. Sekarang susah sikit nak dapat. Rumah aku pun adalah tinggal beberapa pokok tu. Mana nenek aku. Okay. Jadinya kita cuma nak pakai isi dia sahaja. Nanti biji dia ni kita kena buang. Okey. Jadi ni tadi air yang 200 ml tu campur sikit-sikit lah. Nak ambil dia punya jus koko tu lah. Tapi ni biji-biji dia ni kita tak ambil. Dia punya biji ni kita tak ambil. Okey. Kita cuma ambil dia punya isi luar je. Okey. Dia dah dapat dah ni jus dia. Jadi kita kena asingkan lah dia punya jus dengan dia punya biji. Kita asingkan. Kita cuma nak pakai dia punya jus saja. Inilah dia punya jus ni yang kita nak pakai. Biji kena buang. Okay, santan kara ni 200 ml. Masuk, kasih habis. Lagi kasih habis. Okey. Tadi ni aku gunakan api kecil ni. Api pun aku dah nyala kan. Okey. Lepas tu ni tadi jus koko ni. Ada yang panggil jus coklat, ada yang panggil jus koko. Pasal daripada buah koko aku panggil jus koko lah. Okey. Ni lebih kurang dalam 100 ml ni. Kita campur je dengan santan ni. Tu dia. Kita campur terus. Okey.
Okey, lepas tu kita kacau Kita kacau ni santan ni. Okey. Sampai dia pecah minyak. Tapi menggunakan api yang kecil je, geng. Okey. Tapi kalau kita nak agak cepat, kita tak boleh kacau ya. Nanti santan ni tak pecah-pecah pula. Kita nak supaya koko tadi tu dengan dengan santan tak basi. Okey geng, ini rasanya. Dah nak pecah minyak dah ni. Sekejap lagi lah. Ni lebih kurang dalam 10 minit juga ni masak ni. Okey. Okey geng, ni tengok. Dah pecah dah ni minyak ni. Okey. Jadi kita off lah apinya, kita off. Okey. Bagi dia betul-betul sejuk. Baru kita akan campurkan lah barang-barang yang lain. Okey. Ni aku nak tunggu dia sejuk dulu. Okey. Setelah ni santan dan koko tadi tu dah sejuk ni. Okey, dah sejuk. Okey, aku akan masukkan strawberry omeko. Okey. Okey. Ni sebenarnya ni dia ada apa dia punya meter ni. Jadi korang tak nampak, tapi yelah, maklumlah, sejak lama. Ya, jadi lebih kurang strawberry ni kita masuk 100 ml. Okey. Strawberry ni kita masuk 100 ml. Ni ini aku masukkan asin pisang ni betul. Okey. Di yang nenas ni. Okey, yang nanas ni kita masuk separuh botol ya. Dalam separuh botol. Jadinya sebabnya koko ni tadi tu dia dah cukup untuk masamkan. Okay, jadinya ini kita coreng. Okay, kita boleh mencuba dia macam mana hasilnya, aku akan tunjuk dengan korang lah. Okey geng, kita botolkan dia lah. Okey, ini aku dah pindah ni, masuk ke dalam jug ni. Jadi aku senang, aku nak masukkan botol. Okey. Ataupun korang boleh hantar kat komen tu, nanti aku bagi tahu lah macam mana dia punya ketahanan sos ni. Jadi macam mana pun, terima kasih korang sudi menonton ni aku punya channel ni. Umpan ni aku akan cubalah dapatkan dia punya
hasil dia macam mana, boleh ke tak boleh ke, umpan ni Patin ambil ke tak ambil ke, aku pun tak tahu lagi. Aku akan cuba, nanti apa-apa keputusan aku akan bagi tahu lah. Aku akan masukkan video seterusnya dengan korang. Okey, terima kasih kepada korang yang sudi like aku, tonton, subscribe. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ciao, bye bye.